Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita nak bawa awak makan kat area Seremban lagi sekali. Kedai yang kita pergi kali ni kedai yang sangat dekat di hati saya lah. Sebab saya separuh orang Pakistan. So kita nak makan dekat Chai and Chapati. Alright. Okay, so dekat sini lah kedai dia. Nama kedai ni Chai and Chapati. Tempat luar dia memang lawa. Okay. Di situ. Mere Familia is inside here. My family dekat sini. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dulu. Okay, terima kasih. Oh. Jom. Kena chapati, kena makan chapati lah. Nak chapati satu. Ayam tandoori Kashmiri. Chai Kashmiri lah. Juga ambil apa? Nan cheese mozzarella. Ada kan? Keemah daging Pakistan. Keemah daging Pakistan tu. So kita tunggu makanan dengan air sampai jadi. Ada apa? Ni yang chai Kashmiri, tandoori kan. Alright, kecapatian. Yeah. Okay. Yeah. Ini kalik tarik. Okey, terima kasih. Banyak agak lah sebenarnya. Sebab kita kat kedai Chai and Chapati, so kita nak try dia punya chapati dulu lah. Doa dulu. Zaf, macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So first bite lah kita nak try chapati. Chapati with the dal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cheese mozzarella. Tak kena kot macam ni. Dah duduk. Awesome. Kita try dia punya apa, keemah kambing Pakistan. Tak. Oh, tak cukup rasa. Belum sampai rasa. Pedas. Saya tak pernah rasa kat rumah cousin saya. Tapi okey lah, sedap lah. Kambing tu? Kambing. Saya memang seorang gemar makan dal. Tandoori, kena rasa tandoori dia juga ni. Try tandoori dia. Macam dimasak dengan baik. Dia ada rasa kuat. Herbs dia. Dia nak try dengan chai. Okay. Kita nak try. Kita punya nasi biryani. Dia punya nasi biryani sedap. Dia relax. Tapi saya lagi suka dia punya naan cheese. Bukan klasifikasi yang sama, tapi saya lagi suka bila rasa ni kat mulut saya. Khalid sedang menikmati. Ayam tandoori ni okey. Dia punya unique marination. Pedas kan? Ada pedas. Kan? Saya tak tahu halia ataupun bawang putih. Kuat sikit. Dan pedas ni memang dia pedas-pedas. Pedas-pedas sikit. So maybe kat Negeri Sembilan kan. So dia punya mood tu dia ikut Negeri Sembilan sikit pedas sikit. For the taste wise, maybe untuk budak-budak akan pedas sikit. Tapi for adults, okey lah. Yeah. Dal dia pun okey. Sedap. No. Yeah. Pedas.
Jadi. Jadi. Nanti adik masuk. Nanti adik kau. Okay. Aha. Stop. Untuk siapa-siapa yang teringin nak makan chapati dan makanan-makanan Pakistan, untuk makan malam, datang kat sini. Chai and chapati dekat Paroi. Kan, selalu orang makan pagi kan, tapi kalau tiba-tiba petang pula teringin pula kan, datang kat sini. Dia dekat dengan stadium bola kan? Dia dekat dengan stadium bola Paroi. Kena rancanglah perjalanan anda sebab mesti ramai datang sini makan. Tapi kalau datang tengok bola tu kena prep betul lah. Ada tertinggal lah, ada punya kuah Last. Nasi last, dal belum lagi. Kenyang oh. Last for the dal. Dal memang sudah licin. Alhamdulillah. Mudir madrasah. Apa ni nama tempat tu? Aswali. Masih. So dia punya owner guru besar madrasah dekat Jalan Pantai. Kalau datang sini, chapati dia yes, kena try. And then yang lagi power dia sebenarnya dia punya mozzarella dan mozzarella cheese dia memang sangat sedap. So chai dia pun menarik. Tandoori dia boleh try kak. Bagi saya dia okey. Dia boleh tahan sedap in the unique way. So you kena datang ke sini, kena try. Okay? So itu sajalah untuk kali ni. Jangan lupa doakan saya seperti biasa untuk saya. Untuk saya sentiasa istiqomah, okay? Bye-bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.